Bandar Malaysia itu dulu, kerajaan dulu. Dah gadai kepada orang asing. Saya nak terus terang lah yang memang saya nak cakap tinggi sikit nada, dia kata Perdana Menteri kena sabar. Lemahlah aku ni. Mana Anwar Ibrahim nak cakap lembut. Itu bukan Anwar Ibrahim. Itu Mak Sabu. Lagi dekat. Ya, jadi tapi tak apalah, dah kawan-kawan nasihat dia kata janganlah. Bukan saya marah. Macam semalam kedua hari sudah saya bercakap dengan penjawat awam di Selangor dengan Amiruddin Syahri, Menteri Besar dan Ketua Setiausaha Negara dan KPPA. Jadi dalam bincang-bincang tu bangkitkan, minta saya terangkan soal YMDB, soal tabung haji, soal Felda. Ya. Ini semua Melayu ni. Dan ini menyebabkan hilang kita puluh bilion ringgit. Bukan soal Cina ke Melayu ke India ke. Ini soal Melayu. Felda ni Melayu yang urus. Melayu yang pengurusi. Melayu yang menyebabkan hilang duit. Salah Melayu? Bukan. Salah orang itu. Salah pengurusnya. Oh, dia kata Anwar ungkit kisah lama. Siapa kata kisah lama? Ni tiap tahun saya selaku Menteri Kewangan kena bayar 980 juta ringgit, hampir 1 bilion ringgit satu tahun. Felda. Oh, memang nak buat macam mana, berniaga ada rugi. Kita saya terima. Ada berniaga boleh rugi. Tapi yang ini, masa Raja Alias, ingat Raja Alias dulu. Masa Taib Andak, ingat Taib Andak dulu. Untung. Kerana urus dengan baik. Melayu juga, bukan Cina. Melayu yang urus. Melayu yang menyebabkan Felda itu menjadi satu badan plantation yang terbesar di dunia dan catat keuntungan berbilion ringgit. Kemudian buat FGV. Lantik seorang pengurusi. Sekarang lingkup. Salah DAP. DAP tak ada dalam kerajaan masa tu. Ya. Salah Sakau. Ini kalau dia orang dengar Sakau cukup marah. Anwar tak ada cakap lain. Sakau. Mana ada Sakau? Bagi bukti Sakau. Ada yang cabar saya. Dia kata mana bukti saya? Kamu ni duduk negeri mana? Zimbabwe ke? Saya tak tahu apa yang berlaku sini. Tadi pagi di Parlimen, Menteri Agama jawab mengenai tabung haji. 10 bilion. Tabung haji. Orang simpan duit, pelabur, Sakau. Ada yang kata tak betul, dia fitnah. Sudah, file itu datang ke saya sekarang. 2 minggu lalu, pengurusan tabung haji datang. Felda datang. Dia kata kita kena jual hotel ni. Sebab hotel ni rugi. Dia kata ya, sebab? Oh baik. Beli dulu, beli 160 juta. Nak jual 100 juta. Saya kata, niaga apa begini? Dia tak ada pilihan. Kerana kita beli dulu, mahal sangat. Siapa beli? Orang itulah. Tapi kalau boleh ceramah, mari sini semua, hidup Melayu. Kita iya bang, semangat bermain. Betul. Kita semangat. Maka kita nak perjuangan Islam jugalah. Tepuk. Iyakah? Kalau iya, takkanlah kita nak ubah. Sudah, saya pun ada asas dia. Ni kawan-kawan Cina ada dengar. Saya ada asas saya daripada gerakan Islam. Daripada ABIM. Semalam kita ada seminar mengenai Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Di Dewan Bahasa dan Pustaka. Mengagung muliakan seorang ulama tersohor yang besar. Kita tak pernah tinggal. Kalau saya takut dengan DAP, saya tak buat itu semua. Tapi mereka ini dalam satu pasukan. Sebab itu seperti yang disebut tadi Aminuddin, majoriti kita Melayu. Tak boleh tinggal Melayu ni. Majoriti rakyat yang miskin pun Melayu. Kalau kita tak buat sesuatu agenda membertabatkan orang Melayu akan tersisih. Tetapi
program kita nak tolong Melayu ni kena berjaya. Berapa banyak program Melayu yang rugi kerana pengurusannya teruk. Jadi ini yang sebab kita sebut tata kelola, pengurusan yang baik. Saya bawa dalam Jemaah Menteri. Stephen Sim ada, Anthony Loke ada. Belum pernah. Abang-abang saya nak beritahu. Untuk ada anak, ni Pakcik Anwar nak sebut. Saya 3 tahun setengah dalam Jemaah Menteri. Belum pernah program nak tolong orang Melayu, orang miskin, Putera 23, program Melayu, penambahan peruntukan untuk MARA, 980 juta ringgit setiap tahun untuk Felda. Bulan lalu saya umum hari peneroka, 450 juta untuk pengurusan rumah-rumah pengurus Felda. Tak pernah seorang pimpinan Cina di AP yang bangkit mengatakan saya kurang bersetuju. Ya. Betul. Yang ni saya bagi tahu terang. Oh, Anwar ampu apa? Saya nak apa daripada DAP, nak datuk. Dah banyak dah datuk saya. Cucu pun dah 14. Mas Abu berapa cucu? 9, tak kuat kerja. Baik. Jadi saya betul dia sokong. Tetapi bukan sekadar dia tak cakap. Dia kata kalau program itu baik, dia sokong. Dan memang dia sokong. Saya nak beritahu satu. Lagi bahaya. Sejak merdeka 1957. Mana ada kerajaan dan pemimpin dan Perdana Menteri berani isytiharkan tanah termahal di Kuala Lumpur sebagai tanah rizab Melayu. Masa BN perintah 10 tahun ada? Tak ada. Masa Perikatan Nasional PAS ada dalam kerajaan dibuat? Tak ada. Kita buat. Saya pun bukan berani sangat. Tapi saya fikir tanah Melayu di Kuala Lumpur ni banyak dah terjual. Kita tak boleh rampas balik. Dijual. Jadi saya kata, ada Bandar Malaysia. Bandar Malaysia itu dulu, kerajaan dulu. Dah gadai kepada orang asing dan syarikat. Saya tengok pelanggaran semua peraturan. Saya rampas balik. 480 ekar. Bukan saja Jemaah Menteri yang Melayu, Keadilan dan Amanah, DAP pun sokong atas prinsip dan negara dan peraturan hukum. Dah ambil itu, saya bincang dengan kawan, saya kata saya nak isytiharkan 50 ekar tanah di Bandar Malaysia. 50 ekar itu sama dengan boleh jadi 1000 ekar di sini. Tanah termahal saya nak isytiharkan sebagai tanah rizab Melayu. Baik, sebelum bawa kabinet saya panggil Anthony Loke. Dia bersahabat dan saya tahu isi hati dia. Saya kata Anthony Loke, saya nak buat yang ini, kena terang. Kerana bersama yang kerajaan perpaduan Pakatan Harapan nak lebih berani daripada UMNO dan PAS dulu. Saya kata bukan soal berani. Saya kata bagilah 50 ekar sebagai tanah rizab Melayu. Dia tak bantah. Saudara, mengapa nak salahkan dia? Di mana dia bantah? Oh, kerana seorang DAP di manakah cakap tak setuju apa kata kritik. Pasal babi lah, pasal arak lah. Apa, semua orang Melayu cakap betul semua. Ada ketua-ketua pemuda yang cakap mengarut pun ada juga. Dia tidak mewakili pimpinan. Tidak mewakili DAP, tidak mewakili Keadilan atau Amanah. Kita pimpinan. Sekarang saudara kita dah isytiharkan dan saya dah sign 50 ekar tanah mahal di Kuala Lumpur sebagai tanah rizab Melayu. Alhamdulillah. Ini saya bagi contoh. Saya tak nak tunjuk di depan orang Melayu, kita Melayu kerana Cina pun ada di sini. Tapi bezanya apa? Ada anak Cina kata, baik, dia dapat 10A. Pasal tak dapat matriculation. Bincang dah tahun-tahun dah bergaduh. Ini parti-parti macam MCA, MIC cakap banyak ni, bila yang dia berjaya? Dia tak pernah. Dia bising-bising. Lepas tu, diam.
Tapi saya bukan masalah bising. Saya dengar, betul tidak? Yang penting kita kena pertahankan kepentingan Melayu. Baik. Tapi kalau anak tu 10A. Cina, Melayu, India, Iban, Kadazan semua ada. Saya kata 10A, bagilah dah laluan. Tak ramai pun. Okey. Jadi, saya kata bagi. Supaya anak Cina yang rasa pandai ni, dia tak terasa tertekan kerana dia Cina. Atau bodoh India. Atau Melayu. Jadi, akhirnya saya kata bagi. Siapa dapat 10A, automatik dapat. Baik. Di mana Melayu ruginya? Bila kita tengok, majoriti Melayu juga. Baik. 90%, ingat. 10% kita kata bagi pada ni. 90% masih reserve Bumi Putra untuk matrikulasi. 90%. Nak kata kianat macam mana lagi? Takkanlah penduduk yang 35-38% tu nak bagi 10% nak jadi perang kepada kita. Rugi kita kan? Tidak. Baik, kalau ada lagi orang Melayu kata no dah, sekolah agama, pendidikan Islam. Saya pergi Institut Al-Kharadawi, nak 2 juta, bagi. Bawa Institut Islam, nak dibangkit, nak buat. Tambah, berapa peruntukan? Peruntukan untuk JAKIM. 1.1 bilion ringgit. Ini untuk sekolah agama, untuk masjid, untuk apa? Untuk JAKIM. Paling tinggi dalam sejarah, di bawah Kerajaan Pakatan Harapan dan Perpaduan.